Kita tengok orang sakit lain, tapi kalau orang kena sihir ni lain. Kita boleh kenal, kita boleh cam. Sakit apa orang lagu ni? Dengar azan tak suka, dengar orang baca Quran nak tendang, masuk aja waktu azan lari masuk bawah almari, menyuluk macam mana bewak. Kata sakit apa? Oh, kata dia ni sakit jantung. Sakit jantung takkan simptom dia macam tu? Orang lain pun sakit jantung juga. Sampai Nabi kan kita dah baca macam mana Nabi sayang dengan umat dia. Tiba-tiba Nabi boleh kata kulluhum finnar. Mereka ni semua umat aku, tapi mereka semua masuk neraka. Hilang sifat kasih sayang dia. Dia Nabi rahmah. Maka maknanya pada mereka ni ada benda lain yang kita tak tahu. Bila kita belajar, ulama hadis akan bagi tahu pada kita belajar, pada diri mereka itu ada milah, ciri-ciri agama. Ciri-ciri agama. Cara mereka, faham mereka. Antum boleh bayang sampai satu tahap mereka boleh tengok orang nampak hati perut. Orang ni rupa manusia tapi hati anjing. Orang ni rupa manusia tapi hati ulang sawah. Saya tak boleh campur dengan orang. Ini bukan khilaf lagi ikhwan. Ini milah. Ini agama. Yang kerana inilah manusia sampai ke neraka. Agama-agama ini adalah urusan Tuhan kepada Rasul dia. Hanya Tuhan saja boleh desain agama. Quran sebut pada kita sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Sibghah. Agama ini satu celupan Allah. Allah yang warnakan dia. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapakah paling elok perwarnaannya terhadap agama kalau bukan Tuhan? Kita ini padanya adalah kaum yang beribadah. Wa nahnu lahu abidun. Dan kita ini kepadanya hanyalah abidun, bukan pencipta. Kita beribadah pada dia. Maka tu tengok dalam hadis ni, Nabi kata, tadi Nabi kata jamaah. Dalam hadis sahih tadi Nabi kata jamaah. Bila kata jamaah, semua puak syak lah. Kita pun satu grup juga. Kita pun satu angkatan yang besar juga. Masuk yang kedua ni Nabi beritahu, mereka masuk ke neraka melainkan satu saja. Siapa dia? Nabi kata semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, iaitu aku dan para sahabat aku berjalan di atasnya. Allahu Akbar. Artinya bila kita ikut Nabi, kita ikut para sahabat, kita tidak mencipta agama, kita followers. Benda tu dah ada dah. Itu nama dia manhaj. Benda tu telah diukir, telah dibuat, telah didesain. Kita mai ikut aja. Maka kita bukan pencipta milah. Kita tak layak masuk neraka. Yang nak masuk neraka ni siapa dia? Pencipta. Dah ada, dia tak puas hati, dia pergi buat desain baru. Dia cipta. Hadis iftiraq ini, iftiraq bermakna perpecahan. Hadis tentang perpecahan ummah tersebut juga menunjukkan bahawa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua binasa kecuali satu golongan, iaitu yang mengikut apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi jalan selamat itu hanya satu, iaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, yakni para sahabat. Inilah jalan yang selamat. Maksudnya kita tak menggunakan akal kita mencipta apa-apa. Kita guna akal untuk faham apa yang ada. Akal diguna untuk membantu, untuk faham. Hadis di atas menunjukkan bahawa setiap orang yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya adalah termasuk ke dalam al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat, dia masuk firqatun najiyah, firqah yang selamat, yang berjaya. Sedangkan yang menyelisih, tidak mengikuti para sahabat, maka mereka adalah golongan yang binasa dan akan mendapat ancaman dengan masuk ke dalam neraka. Kita tak menggunakan mulut kita ni untuk kata si fulan ahli neraka, si fulan ahli neraka. Itu adalah hak Tuhan. Kecuali yang mana Allah suruh Nabi sebut dia tu ahli neraka, dia ni ahli neraka, itulah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Cerita tentang siapa? Abu
Abu Lahab. Abu Lahab. Lahab ni maksud dia cahaya. Kan api ni bila dia naik, dia mengeluarkan sinar dia, cahaya. Lahab ni dia dipanggil Abu Lahab. Nama dia bukan Abu Lahab, nama dia cantik. Nama saya tak ingat nama dia apa. Nama orang jahat ni tak payah ingat sikit. Dia pak menakan Nabi. Isteri dia yang orang panggil Ummu Jamil tu, dia sangkut dengan Abu Sufyan, dua beradik. Abu Sufyan dengan Nabi pula mentua dengan menantu. Bukan orang jauh. Semua tu pupu poyang bakmit. Pasal apa dia dipanggil Abu Lahab? Orang panggil dia Abu Lahab, nama sebenar dia disembunyikan. Tapi dalam tafsir Ibn Katsir ada sebutlah nama sebenar. Sebab Lahab ni kita kata, kita cucuk api, psh, dia keluar cahaya dia kan. Pasal apa? Muka dia ni kalau orang jumpa dia, kata Imam Ibn Katsir, kalau orang jumpa dia, orang tengok dia senyum panjang, orang tahu lah mesti benda tak elok jadi kat Nabi. Dia akan tunjuk seronok dia tu di muka kalau ada benda tak elok jadi kat Nabi. Ima dia, ima bini dia. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Laki bini sama naik. Inilah satu keluarga daripada kita kata mak, bapa, anak. Satu keluarga ahli neraka. Sampai Allah nak himpun dia satu keluarga dalam neraka. Berseri-seri muka dia. Kalau tengok Nabi jadi apa-apa kat Nabi ni, seronok dia. Allah kata ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kekayaan dia dan usaha-usaha dia ma aghna, tak akan dapat menolong dia daripada azab Tuhan. Allah taukidkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabat dan watab. Taukid, confirm akan binasa dia dalam neraka. Macam mana dia akan dibakar? Allah beritahu, saya sela naran zatalahab. Api itu pula akan galak nak bakar dia. Api itu pula berseri-seri nak bakar dia. Oh, dahsyat. Jangan main-main. Melainkan orang macam ni, Quran sebut dia ahli neraka, kita sebut lah. Adapun orang lain, mana boleh kita sebut? Awak tak sama pandangan saya, jaga baik ada neraka. Mana boleh kita sebut? Lagu tu siapa kita ni? Karena itu diancam dengan neraka siapa? Semua orang yang tak mau ikut Nabi Muhammad. Diancam. Diancam. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang pendek kan, hadis Bukhari, hadis Abu Hurairah. Nanti kita akan jumpa hadis itu dalam Riyadhus Salihin. Simple Nabi sebut. Bila sahabat tanya siapa, bila sahabat nak ambil tahu kat Nabi siapa dia ahli syurga, siapa dia ahli neraka, dalam satu hadis yang sangat pendek Nabi sebut. Nabi kata kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat aku berhak masuk syurga. Semua umat Nabi berhak masuk dalam syurga. Semua umat dia. Hak yang 73 tadi pun umat dia juga. Dia kata kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat aku. Siapa yang hidup selepas Nabi ditabalkan menjadi rasul, maka mereka umat Nabi sampai hari kiamat. Mereka kata, Nabi kata yadkhuluna al-jannah, depa ada ruang dalam syurga. Illa man aba. Yang enggan, melainkan yang enggan, yang tak mau. Aba ni sama dengan sifat iblis, aba wastakbara. Aba di situ apa dia? Enggan. Enggan macam apa maksud enggan? Setelah diberi penjelasan. Bukan belum diberi. Setelah diberi. Tabayyana lahu al-haq. Diberi suatu tabayyan, diberi suatu penjelasan, annahu al-haq, ini adalah kebenaran. Maka dia berpaling. Dia tak mau. Dia ada akal, dia ni golongan uqala. Uqala maksudnya golongan yang berakal sihat. Dia tolak. Dia tak mau dengar. Dia tak mau dengar. Bukan kata dia orang tak sihat, dia adalah orang yang sihat. Aba, itu maksud dia aba. Sahabat kata, ya Rasulullah, wa may ya'ba. Siapa dia orang berperangai macam tu? Sahabat jadi heran. Siapa dia orang yang berperangai macam tu? Terang tapi tolak engkau. Siapa dia?
Nabi habaq. Nabi kata man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Siapa yang maksiat pada aku, dialah yang tak mau masuk ke syurga. Itu dia garis panduan dia. Tapi Nabi tak sebutlah nama A, B, C. Dah. Secara nakirah, secara umum. Begitulah. Pasal itu kita duk baca-baca ni semua, Allahu Akbar.